Beberapa hari lalu, Menteri Hal Ehwal Masyarakat Islam Singapura, Dr. Fajal Ibrahim, berkata bahawa pemerintah Singapura memantau media Malaysia agar rakyat Melayu Singapura tidak terpengaruh dengan Malaysia. Ini bukan perkara baru. Bagi PAP, mereka bukan sekadar parti politik. Mereka adalah sistem kepercayaan, agama yang berdaulat. Kebimbangan PAP ialah apabila kita mula berfikir di luar kotak yang mereka sediakan. Mereka menentukan siapa yang boleh mengajar Islam, bagaimana Islam diajar dan di mana ia dibenarkan diajar. Malah Lee Kuan Yew sendiri mengakui bahawa beliau membuat keputusan bagi rakyat Singapura sampai ke tahap peribadi. Menurutnya, we wouldn't be here. We would not have made the economic progress if we had not intervened on very personal matters. PAP perlu kawal dan pantau pemikiran kita, kehidupan kita, kepercayaan kita. Bayangkan jika orang Melayu Singapura sedar bahawa kita tidak dibangunkan oleh PAP. Bayangkan jika orang Melayu Singapura sedar bahawa kita maju walaupun berdepan diskriminasi PAP. Bayangkan jika orang Melayu Singapura sedar bahawa kita tidak lemah, bahawa kita jauh lebih kuat daripada apa yang mereka mahu kita percaya. Betapa besarnya perubahan pada masyarakat kita. Berapa jauhnya kemajuan yang akan kita capai. Purnama naik memancar seri. Bayu membawa harapan pagi. Bangunlah Melayu, bangkitkan diri agar Islam berkembang lagi.